Simpan emas dengan kaedah EPP ataupun ansuran mudah 10 bulan. Tuan-puan, kalau kita nak paksa diri menabung emas, kita boleh pilih menabung emas melalui kaedah pembelian, easy payment purchase ataupun ansuran mudah 10 bulan. Kalau kita seorang yang boros dan kita mahu konsisten menabung emas, saya sarankan tuan-puan pilih kaedah ini. Kaedah ini tuan-puan adalah salah satu kaedah yang boleh selamatkan duit tuan-puan dari terus dibelanja habis dan membentuk disiplin dengan jadual pembayaran bulanan. EPP bermaksud kita lock harga emas hari ini untuk kita bayar beberapa bulan ke hadapan dengan harga yang sama pada masa hadapan tuan-puan. Harga emas yang kita beli kekal dan tetap tanpa dipengaruhi kenaikan ataupun penurunan harga emas selepas tuan-puan lock item fizikal yang tuan-puan pilih tadi. EPP ni kita boleh pilih selama 6 bulan ataupun 10 bulan bagi sebarang item emas berkadar RM1,000 ke atas. Setelah kita habis bayar tuan-puan, emas tadi kita boleh ambil di cawangan public gold yang terdekat dengan kita bagi emas yang berat melebihi 21.25 gram ataupun diposkan secara berinsurans ke alamat kita bagi gram di bawah 21.25 gram. Dan kaedah ini mempunyai banyak kelebihan terutama bagi penyimpan emas modal rendah ataupun pekerja yang mendapat gaji secara bulanan. Cara ini dapat paksa diri kita untuk menabung emas. Jadi bagi tuan-puan yang berminat dengan kaedah pembelian emas secara EPP ataupun ansuran 10 bulan ini, tuan-puan boleh rujuk poster EPP 10 bulan di next content video saya. Kalau berminat dengan kaedah ini, tuan-puan boleh klik sign up untuk saya bantu. Sebaiknya.